katakanlah kita ni orang fitnah kita, satu satik gelugur ni kita tahu fitnah kita yang benda yang bukan-bukan, kita tak buat benda tu, orang fitnah kepada kita, digahkan gelap pula berita ni, satu satik gelugur digahkan dekat Kampung Selamat, kita nama kita buruk ni, rasa-rasa tak mau duduk dah Tasik Gelugur ni, nak pindah duduk Tasik Chini. Contohlah, kita pun tak boleh, takkan nak pindah, rumah aku ada sini, kerja aku ada sini, habis tu nak buat macam mana? Tak apalah, kita pun lantik lawyer, tak apalah, bayarlah 2-30 ribu, kita bawa ke mahkamah. Kita bawa ke mahkamah, kemudian kita cukup dengan bukti-bukti, dengan fitnah, tak kisahlah fitnah apa yang dia buat kepada kita, dan hakim memutuskan kita didapati tidak bersalah. Orang yang fitnah tu yang bersalah, dia tidak puas hati dengan kita. Tiba-tiba tuan-tuan, bila dah selesai kes tu, orang yang fitnah kita ni jumpa kita, dia kata, Ji, Tuan Haji, saya minta maaf lah, saya ni terikut nafsu, saya minta maaf. Agak-agak tuan-tuan, dia dah fitnahkan, dia dah malukan kita, Tatu Satik Gelugur ni, agak-agak tuan-tuan boleh tak maafkan dia? Tuan-tuan boleh tak maafkan dia? Okey, katakanlah kita ni lembut hati, saya kata, Ustaz, saya boleh maafkan dia. Agak-agak tuan-tuan boleh tak nak melupakan yang dia fitnah kita ni? Boleh tak kita nak melupakan? Kirim salam banyak Ustaz. Tu bahasa bahasa budak-muda, kain salam banyak. Katakanlah kita lembut hati, tak apalah Ustaz, ialah manusia, mana tak buat silap, kita boleh maafkan, kita boleh lupakan. Agak-agak tuan-tuan boleh tak menyayangi orang yang fitnah kita tu? Boleh tak? Kan? No way man. Tu keluar pasal orang putih dah pula. Kan? Tuan-tuan, itu fitrah yang ada kepada manusia kan. Manusia yang ada punya perasaan, dia mesti ada naluri, dia mesti macam tu. Dia payah dia nak melupakan, payah dia nak memaafkan, apatah lagi nak menyayangi. Itu biasa kepada manusia. Tetapi Allah sifat dia bukan begitu. Allah ni sayang kepada hamba dia lebih daripada seorang ibu sayang kepada anak dia. Dia boleh melupakan, dia boleh memaafkan, dia boleh menyayangi hamba dia. Tuan-tuan, kalau kita biasa dengar, ada seorang sahabat bernama Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, zaman jahiliah Abu Zar Al-Ghifari ni orang yang tiap-tiap kali orang balik daripada meniaga, Abu Zar ni dia tahan, dia rampas harta orang yang meniaga ni. Jadi makna Abu Zar ni, dia ni tiap-tiap kali dia akan pau orang ni. Tapi tuan-tuan, bila dia masuk Islam bukan sebab dia dia tengok muka Nabi SAW dia terus beriman. Tapi zaman Islam dia cukup alim, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Itu Abu Zar Al-Ghifari.